Minyak mama ni memang best. Yes, minyak mama Ida atau ibu Ida ni memang best tau. Sebab apa? Korang tengoklah akar kayu dia berseli kan. Lepas tu botol dia besar tu. Nampak? Besar. Ada hologram. So ramai yang kata original ke? Original ke? Original no, ada hologram. Memang original from Kalimantan, Borneo. Memang daripada Ibu Ida. Ibu Ida ni adalah orang Dayak lah yang buat minyak ni. Korang tengok. Bau dia macam minyak panas sebab dia bau akar kayu ni. Bau akar kayu ni. Tapi rasa dia tak panas. Sebab minyak urut supposed to be not panas. Sebab kalau you ada unsur panas, dia akan cepat meresap. Bila cepat meresap, jadi bila kita nak urut, dia akan jadi kesat. Kalau minyak urut supposed to be tak panas dan tak mudah meresap. Barulah bila kita letak ni kan, smooth je kita nak urut. Nampak, kita boleh tolak urat tu. Kita boleh tolak macam tu. Kalau kesat, susah kita nak tolak. Tolak. So kita akan rasa tek. Dia menolak macam tu. Kak Rin memang suka pakai minyak-minyak urut daripada orang asli ni. Sebab diorang memang duduk di kawasan hutan dan diorang